Macam mana nak memohon MyKas? Untuk stateless yang nak mohon MyKas, kamu ni kena join satu kita punya program konsultasi. Kenapa kena masuk konsultasi? Konsultasi ni apa? Konsultasi ni adalah satu sesi penerangan. Macam mana cara MHO nak dapatkan MyKas untuk kamu. Kerana kebanyakan dari kalangan stateless ni, dia tak layak, tak mencukupi syarat. Jadi MHO akan menggunakan cara sendiri untuk memperjuangkan dan supaya pihak JPN ni melonggarkan syarat-syarat kelayakan yang ada. Dan sesi itu perlu penerangan secara teliti lebih daripada 1 jam. Sebab itu kita minta supaya masyarakat stateless hadir di dalam program online. Bukan hadir datang jumpa, hadir secara online untuk sesi konsultasi untuk faham macam mana cara MHO nak memperjuangkan, nak usaha untuk mendapatkan masyarakat stateless ni dokumen yang dipanggil MyKas. Tapi saya di Sabah, macam mana saya nak join? Oh, senang saja. Tak payahlah awak nak naik flight, kapal terbang ke jumpa saya, tak payah. Sebab zaman sekarang kita semua guna telefon saja. Awak contohnya ada dekat Sandakan, nak pergi ke KK jauh. Sebab saya tahu banyak stateless ada merata-rata. Ada di pedalaman, ada di bandar. Jadi cadangan yang paling bagus, yang paling senang semua orang nak jumpa adalah melalui online. Tak payah susah-susah. Kita akan bagi WhatsApp satu link macam ni. Jadi kamu punya kerja tekan saja. Bila kamu tekan, kamu akan masuk terus dalam kita punya sesi taklimat dan konsultasi. Sangat mudah. Tak perlu naik kereta, tak perlu naik bas, tak perlu naik motor, tak perlu jalan kaki. Boleh meeting di dalam rumah kamu sendiri. Tekan saja link yang kami akan bagi. Macam mana nak tahu saya layak atau tidak? Sebab itulah kena sertai kita punya sesi konsultasi di mana kita akan memberi penerangan siapakah yang layak dan siapakah yang tak layak. Kalau layak, kita bagi tahu apa kena buat. Kalau tak layak, kita akan bagi tahu apa cara untuk kita berusaha dan memperjuang supaya kita dapat apa yang kita nak melalui cara undang-undang. Yang tidak layak perlu bayar juga ke? Ya. Kenapa kena bayar? Kerana sesi itu kita akan memberikan taklimat, penerangan, sesi konsultasi. Bagaimana cara dari segi aspek perundangan dan bagaimana prosedur teknikal untuk kita jelaskan dan mengambil masa yang lama. Boleh ke kalau saya nak datang terus ke pejabat? Boleh, cuma tak ada siapa yang mampu nak menerangkan kepada kamu. Sebab satu kali kita nak terang, dia mengambil masa 1 jam hingga 2 jam. Bayangkan kalau ada 10 orang. Takkanlah kita nak terang satu-satu menghabiskan masa 10 jam. Jadi sebab itulah kita masuk dalam sesi online. Dalam masa 1 jam, 2 jam ni, kita boleh terangkan seramai yang mungkin. Dan lebih mudah dan kamu boleh bertanya soalan tu di dalam sesi online. Ini memang cara yang terkini dan mana-mana dalam dunia pun mengamalkan cara meeting secara online. In fact, dalam mahkamah pun sekarang, perbicaraan pun berlaku secara online.